Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua pemula ataupun yang ingin memulakan menggunakan joystick untuk mengawal kenderaan ataupun kereta RC. So hari ini saya akan tunjukkan cara-cara menggunakan joystick untuk menggunakan ataupun mengawal kenderaan RC kita yang menggunakan 4-wheel steering. So ini pergerakan steering depan, kiri dan kanan. Ni kanan, ni kiri. Okey, yang belakang ni. Okey, nampak tak tayar belakang tu? Okey. Okey, cuba kita untuk belok ke kanan, tayar belakang gitu, tayar depan gini. So dia akan ke kanan. Okey. Ke kanan. Okey. Lepas tu untuk kita ke kiri, tayar depan ke kiri, tayar belakang ke kanan. So dia akan ke kiri. Okey. So kalau untuk belakang saja dia akan jadi macam mana? Okey. Dia makan masa yang jauh, agak jauh putaran dia. Okey, kalau depan, belakang kita tak kacau, tak ataupun tak kontrol. Macam tu. Okey. So, biasa je kita akan guna gini pula. Ini kita panggil ketam lah. Untuk bergerakkan kereta tu dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Macam tu. Alright. Tekan tayar yang tidak begitu ada traction lah, sahabat-sahabat. So untuk apa? Untuk kita cuba menguasai kenderaan kita dengan menggunakan tayar yang tidak begitu grip. Okey. So ini ada compound G8 lah rakan-rakan, untuk mengawal kereta di laluan rock crawler. Saya menggunakan yang kurang traction, iaitu compound G8 macam tu. Biasa saya akan gunakan compound R35, Proline R35. So tengok saya mengendalikan seberapa okey. Macam mana untuk melepasi rintangan. Biasa kawan-kawan akan memilih tayar-tayar yang lebih traction untuk memudahkan kawan-kawan mengatasi rintangan. Tapi bagi saya, bagi yang mula-mula nak berceburi bidang rock crawler, cuba rakan-rakan gunakan tayar yang kurang traction agar mengajar anda mengawal kenderaan anda lah, ataupun rig anda macam tu. So ini agak sukar tempatnya untuk mengendalikan. Bagaimana, cuba perhatikan joystick saya. Ini saya mengawal tayar belakang untuk mengatasi rintangan. So, tempat yang saya bawa ni agak sukar rakan-rakan. Okey. Jadi ni kalau kita tak betul-betul jaga, kereta ni akan terbalik ke bawah macam tu. Jadi tayar belakang gunanya untuk membantu kereta itu melepasi rintangan. Itu dia. Itu sikit sebanyak rakan-rakan. Saya menggunakan kamera DJI Osmo Nano. Dan hari ini saya cuba tunjukkan ciri-ciri yang perlu anda miliki. Pertama, servo lah. Servo perlu pilih yang kuat, bukan laju. Paling kuat lah maksudnya, untuk mengatasi ketika tayar kita tersepit lah. So ni tayar G8, compound G8. Okay, so ini yang belakang juga saya menggunakan servo yang kuat daripada negeri China yang harganya tidak begitu mahal. So untuk pengetahuan rakan-rakan, saya menggunakan body yang saya buat sendiri daripada stainless steel, 4mm diameter, solid. So saya punya absorber D1 RC.
dia. So motor saya menggunakan push-on dan belting system ni kan. So saya juga menggunakan receiver yang baru saya pasang, baru saya beli, iaitu Dumbo RC 10 channel macam tu. Dan saya rasa dia punya berkongsi cukup bagus, jauh macam tu. Sebelum ni saya gunakan receiver yang agak mahal, akan tetapi saya ada masalah dari segi transmission macam tu rakan. Sistem ketam tadi. Okey, cuba tengok tayar dia. Okey, tayar belakang, tayar depan cuba tengok. Okey. Tayar belakang, cuba tengok tayar belakang. Jadi mudahlah untuk kita naik. Okey, kalau saya naik lurus agak susah untuk kita mengendalikan kenderaan kita lah kan. Okey. Itu dia. Okey. Okey, tayar belakang, cuba tengok tayar belakang. Okey. Okey, di sini saya cuba menggunakan sistem dip. Cuba tengok tayar belakang. Tayar belakang cuba tengok. Okey, dia tidak bergerak macam tu. Okey. So saya lepaskan dip balik, saya free. Saya siapkan jalan. Okey. Okey, ini ketam. Okey. Okey, dah. Perhatikan tayar saya lah kadang-kadang. Itulah sikit rekan-rekan. Pengendalian dia agak sukar juga tadi tu. Okey. Ini tayar tidak begitu traction lah kadang-kadang. Okey, ni kumpul ni. Alright. Perhatikan tayar belakang dan tayar depan. Okey. Okey. Okey.
Okey, tayar depan tu yang belah kanan depan tu, kalau tak betul-betul dia boleh terkucil lah kadang-kadang. So saya menggunakan sponge original yang diberi atau kita beli sama-sama dengan tayar ni kadang-kadang macam tu. Okey. So tu cara dia. Begitu juga dengan dekat sini. Tempat yang agak tinggi, kalau tuan kadang-kadang tengok ketinggian dia tu memang nak pandai lah sini kadang-kadang ya. So kenapa saya kata kita kena pilih tayar yang kurang traction? Sebab untuk kita cuba mengawal kenderaan kita kiri dan kanan untuk dapatkan traction. Nampaknya tayar ni masih belum dapat traction disebabkan tayar belakang tu ada sangkut. Okey, dia dah dapat naik. Okey, tayar belakang. Okey, tayar depan tu bahaya. So pasang sikit. Okey, perut kenderaan ni tersangkut. Okey, tayar belakang, cuba tengok tayar belakang. Okey. Jadi itulah sikit sebanyak rakan-rakan. Bila kita tayar yang kurang traction, pertama untuk menguji sejauh mana kesabaran kita untuk mengendalikan rig kita lah rakan-rakan, macam tu. Jadi biasanya rakan-rakan akan pilih tayar yang bagus. Memanglah kita dapat mengawal kenderaan kita mudah, tetapi kita tak dapat mempelajari mengawal kenderaan kita bagaimana untuk melepasi sesuatu rintangan lah rakan-rakan. So saya lebih cenderung bermain menggunakan tayar yang tidak ada traction agar saya dapat mempelajari bagaimana mengawal kenderaan kita lah. So carilah lokasi-lokasi yang mencabar, yang susah, untuk kita belajar mengendalikan kenderaan kita agar tidak terbalik, tidak rosak dan sebagainya. Contohnya macam sinilah, agak sukar, kalau kita tak betul-betul dia akan terbalik lah. So macam mana kita nak kendalikan tayar tu? Tengok saya main tayar belakang, so dapat membantu traction tayar depan. Nampak dia melorot tu. Tapi kalau kita gunakan tayar traction tak ada masalah. Okey, tayar belakang cuba berhenti. Okey, saya ambil langkah tayar depan. Okey. Okey, ambil tayar belakang lagi. Kenapa kita pilih sebur kuat? Agar kita dapat tarik tayar depan tu ke kiri. Nampak? Tu. Bila kita jalan, kita main tayar kita tu agar, okey, di sini kalau kita tak betul-betul, keretanya akan terbalik. Alright. Kereta kita akan terbalik kalau tak betul-betul kat sini kan. Okey, reverse sikit. Tayar belakang cuba tengok. Okey. Okey, rig cuba dig. Okey, cuba dig. Tayar belakang saja berfungsi. Okey. Okey, tayar depan saya kontrol. Ini kita panggil nose in lah rakan-rakan. Kita duduk di depan rig kita. Tayar belakang masih dalam keadaan dig. Okey, saya lepaskan dig. Okey, tayar di belakang. Okey. Okey. Jadi sewaktu mengendalikan kenderaan kita ni rakan-rakan atau rig kita, rakan-rakan perlu ambil peka dengan dia punya perut rig kita tu atau bahagian plate gearbox lah. Okey, so
Transmitter battery low. Transmitter battery low.